dalam greenhouse ni alhamdulillah makin membesar. Tengok. Ni saya tunjuk. Ni. Saya rasa masa mula-mula saya tunjuk tu baru pindah kecil-kecil dah. Oh ni air ni. Tengok. Sudah semakin membesar. Alhamdulillah. Inilah sedikit sebanyak update berkenaan saya punya hidroponik. Atas 9, bawah pun 9. Tengok. Alhamdulillah semua subur-subur. Tengok. Saya rasa teroja. Sebab saya ni first time saya main hidroponik ni tau. Sebelum ni saya tak pernah main hidroponik. Tak terfikir pun benda ni. Tapi bila tengok serat-serat titi saing-saing duk timbul dalam kita punya titi, rasa nak buat saya pun buat. Saya malu nak tunjuk hari tu. Nak tunjuk update kita, saya malu sebab saya tak erti lagi. Dan saya tak rajin buat. Saya tak tahu berjaya ke tak. Jadi lah ni boleh dikatakan ada hasil lah sikit dah. Ada perubahan peningkatan dia. Jadi saya tunjuk pada saya awak. Nak suntik semangat saya awak sikit ni. Nak bagi awak semangat sikit untuk buat tanaman hidroponik pula. Siapa tak rasa cuma tangan, siapa hak ruang terhad benar tu, tak boleh guna tanah, tak boleh guna polybag apa, buat hidroponik. Buat rak biasa, beli bekas gini, cracking hidroponik ni kan. Alhamdulillah ya. Jadi siapa-siapa nak tahu lebih lanjut pasal hidroponik, boleh follow batas saya. Okay, kos segapa saya buat. Segapa saya buat dari A sampai lah ni. Sampai kat ni lah. Sebab dia tak besar lagi, nanti dia besar pula saya kasih pula. Dah. Dah. Assalamualaikum gang.